Okey, kita mula dulu ya. Nanti kawan-kawan yang masuk ada rakaman nanti mereka boleh inilah, kita boleh ulang dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Okey, kejap. Okey, baik. Bahan nanti saya bagi selepas kelas lah. Hari ini bahagian yang kita akan ni ada 27 muka surat semua. Bermula daripada ayat ke-8. Untuk kelompok ini 8 hingga 13. Kemudian Hamka mendatangkan tajuk nifaq 1. Kemudiannya Kemudiannya dia bincang panjang lebar. Terus kemudian masuk ke kelompok yang seterusnya bermula daripada ayat 14 sampai ayat ke-20. Dia pun letak huraian terhadap semua ayat itu dengan tajuk nifaq 2. Ini tematik lah. Dia susun secara tematik ya. Okey. Kemudian dia bincang lagi sampailah ke sini ayat 21, 22 hingga 25. Tetapi untuk huraian ayat ni beliau tidak letakkan sebarang tajuk. Ni dia punya kaedah lah. Kadang-kadang dia letakkan tajuk, temanya. Kadang-kadang dia terus saja hurai seolah-olah menggambarkan tidak ada topik baru, kesinambungan kepada topik yang sebelumnya ya. Hinggalah masuk ke kelompok ayat seterusnya. Okey, 26 sampailah 29 pun tidak ada topik ataupun tema yang baru, melainkan meneruskan masih lagi cerita tentang nifaq ataupun munafik. Hinggalah ayat yang ke akhir sekali dalam bahagian inilah ya. Tiba-tiba ada pantun di sini, menariklah kalau kita baca ni 30 hingga ke 33 ni dah masuk tema lain, tapi saya berhenti di sinilah. Sepatutnya berhenti di sini. Tapi saya sekarang masukkan ayat kelompok yang seterusnya ini. Okey. Kalau kita baca sungguh-sungguh sebanyak 27 muka surat ini, memang terlalu banyaklah maklumat dan kita katakan yang dinamakan sebagai tafsir, tadabbur dan seumpamanya, dan quotation yang kita boleh ambil lah daripada Hamka apabila kita membacanya namun disebabkan sebagaimana kita sebut kelas kita ini adalah kelas tematik ataupun lebih kepada telaah ringkas untuk ambil poin-poin penting yang kita dah generate. Saya dah generate menggunakan baru ni Gemini lah, Gemini book dia jadi
notebook LM tu dah jadi Gemini book. Maka keluarlah lebih kurang 15 slide lah yang merumuskan keseluruhan yang terlalu banyak data dan maklumat daripada 27 muka surat tadi tu. Ala kulli hal, kita tetap dah tengok terjemahan literal yang Buya Hamka buat supaya kita dapat masail ruh konteksnya lah. Kalau kita masuk terus nanti macam tak ada apa-apa, bukan tak ada apa-apa dapat, maksudnya kita macam terpisah langsung daripada teks. Yang tu yang pada saya rugilah. Sedangkan tema kita adalah telaah ringkas tafsir Al-Azhar. Jadi wajarlah kita tetap akhirnya merujuk dan meninjau-ninjau lah Buya Hamka punya huraian ataupun paling tidaklah melihat terjemahan dia terhadap ayat-ayat Quran itu. Baik, kita tengok kelompok yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat 8. Dan sebahagian dari manusia ada yang berkata, kami percaya kepada Allah dan hari kemudian. Padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Pada ayat ni pun kita baca, kita dah faham lah. Dan sebahagian dari manusia ada yang berkata, manusia dia tak pakai wa minal mu'minin, tapi wa minan nas. Mereka berkata kami percaya kepada Allah dan hari kemudian. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Namun padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Mengaku di mulut tapi hakikatnya Allah kata tak, mereka tak beriman. Mulut mereka kata percaya, beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Hendak mereka coba memperdayakan Allah. Hendak mereka coba memperdayakan Allah. Yukhadi'una Allah. Dan orang-orang yang beriman. Wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal tidaklah mereka perdayakan kecuali diri mereka sendiri dan tidaklah mereka rasakan. Mereka itu kononnya cuba memperdayakan Allah. Macam kita dah bincang secara panjang lebar, kalau siapa ingat lagi boleh tengok rakaman. Pada suratul Fatihah dulu saya ada sentuh tentang masyhur di kalangan orang Melayu dulu-dulu lah, mempunyai helah dalam melaksanakan tuntutan agama. Contohnya konsep Cina buta. Contohnya konsep buka puasa dulu, batalkan puasa dulu dengan makan minum, contohnya dalam bulan Ramadan sebelum nak bersama dengan isteri supaya tidak kena kafarah. Ini bentuk-bentuk so-called kononnya nak berhelah dengan Allah lah. Dari sudut hukum atas kertas secara zahir nampak macam tak ada masalah lah, tapi sebenarnya ia nak tipu siapa kan? Nak tipu Allah ni mustahil lah. Itulah maksudnya. Begitu juga mereka yang nak lari daripada bayar zakat sebagai contoh. Kalau kata zakat emas. Zakat emas itu macam mana? Kalau emas yang disimpan cukup setahun tak pakai langsung, kenalah keluar zakat. Jadi ada setengah, tapi ni bukan hilah, ni memang dibenarkan. Cuma kalau dah banyak sangat kan, dia nak isytiharkan tu emas dia semua yang dia pakai. Tapi bila banyak sangat, ialah tangan dua je. Jadi dia bagilah kepada anak beranak dia pakai semua kan. Sebab semata-mata nak lari bayar zakat tu, buatlah benda-benda yang tadi tu. Ada beberapa kaedah lagi lah. Baik. Yang seterusnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, marad. Ha? Ha? Maka menambahlah Allah akan penyakit lain. Dan untuk mereka adalah azab yang pedih dari sebab mereka telah berdusta. Disebabkan mereka itu sendiri memilih untuk kufur ataupun ingkar kepada Allah Ta'ala, maka Allah tambah lagi. Fazadahumullahu marada. Disebabkan kamu memilih hati yang bermasalah, maka Allah tambah lagi supaya kamu lagi teruklah. Maka disebutkan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Kesan daripada sikap tadi memilih untuk mempunyai ataupun bersikap jahatlah, maksiat kepada Allah semua tu, maka dan untuk mereka adalah azab yang pedih dari sebab mereka telah berdusta. Wa idza qila, sini ni semua merujuk kepada siapa dia ni? Dalam kes ni. Kalau kita ingat balik, suratul Baqarah ni, banyak ceritanya adalah tentang Bani Israel. Bani Israel. Ya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, mereka jawab, tidak lain kerja kami hanyalah berbuat perbaikan. Apabila diberi teguran kepada mereka supaya la tufsiduna fil ard, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami sedang melakukan pembaikan. Muslih ni islah, melakukan reform, benda-benda baik, pembaikan. Maksudnya mereka tidak ialah cuba nak tipu Allah lah, cuba nak berdusta. Ada perbincangan nanti kalau kita baca sendiri, Hamka mengulas. Contohnya dibincangkan kenapa dalam suratul Baqarah ni banyak sangat cerita Bani Israel. Ya, nanti kita akan jumpa, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kita akan jumpa ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kenapa yang banyak cerita Bani Israel ni? Kita umat Nabi Muhammad, apa kaitannya? Antara lain, sebahagian ulama, saya duk baca beberapa buku masuk kelas, ustaz-ustaz kita apa semua, disebutkan. Cuma saya tak boleh nak sebut ulama mana exactly yang sebut benda tersebut. Cuma ia tidak bersalahan dan sangat tepat, iaitu sebahagian menjelaskan kenapa banyaknya kisah Bani Israel dan kisah bani-bani lain Al-Quran ni adalah tidak lain untuk apa dia? Untuk kita umat Nabi Muhammad ni belajar, mengambil pengajaran, ibrah lah. Soalnya Allah Ta'ala nak kata ni, baca tentang Bani Israel ni, apa yang mereka dah buat, kefasadatan, fasad kejahatan yang mereka telah buat, dan apa yang Allah dah balas kepada mereka, supaya apa? Seolah-olahnya Allah nak kata, hey umat Muhammad, tengok ni Bani Israel punya perangai ni, kamu umat Muhammad jangan buat macam tu. Itu sebenarnya. Itu antara intipati kenapa banyaknya kisah kaum kufar ini ataupun al-maghdub dengan ad-dallin. Al-maghdub yang dimurkai oleh Allah, yang dimarahi, dan dallin golongan yang sesat itu. Jadi kita pun patutlah banyak kisah Bani Israel, bahkan bani-bani lain lah, golongan kufar yang lain, umat-umat Nabi lain dan seumpamanya itu. Baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya lah mereka itu perosak-perosak, akan tetapi mereka tidak sedar. Biasalah orang jahat ni sebahagiannya tak sedar mereka jahat. Ada jahat yang sedar mereka jahat, mereka sengaja buat jahat. Tapi ada juga orang jahat yang bila mereka buat jahat tu dia tak rasa jahat, dia kata benda tu betul. Jadi parameter betul salah tu pun, kalau bahasa akademiknya, epistemologinya pun sering berubah-ubah juga. Walaupun kita bincang tentang epistemologi ni adalah how to define the knowledge is the knowledge.
kan, epistemologi. Tapi kemudian bergantung juga siapa yang mentarifkan knowledge itu, yang menjadi parameter kebenaran. Makanya dalam Islam kita ada Allah dan Rasul ataupun wahyu yang akhirnya menjadi kebenaran mutlak. Itu pun apabila kefahaman dawabit dia panggil disiplin yang disiplin kefahaman itu betul, kalaulah diherotkan juga boleh jadi salah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan orang kepada mereka, berimanlah sebagaimana telah beriman manusia lain. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang bodoh-bodoh, akan tetapi mereka tidak tahu. Baik, ini golongan yang pertama. Konteks ayat ini nanti tengok, ini Buya Hamka akan letak, biasanya dia akan quote lah ayat pertama, ayat 8 dia penghurai gitu begini. Tengok, hendak mereka coba berdaya Allah, ni pangkal ayat 2 pula gitu. Itu metodologi dia lah. Jadi bagi mereka yang nak faham sungguh-sungguh, mendalami sungguh-sungguh, nak dapat tidak, saya syorkan untuk baca jugalah teks ini di sela-sela waktu yang ada, ya. Baik, kita nak tengok kelompok ayat seterusnya. Ayat ke-14. Setelah panjang lebar dibahaskan tadi, maka masuklah ayat ke-14 yang berbunyi, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami ini telah beriman. Dan apabila mereka telah bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka, syayatinihim, jamak di sini, ya, mereka katakan, sesungguhnya kami adalah tetap bersama kamu. Kami ini hanyalah mengolok-olokkan mereka itu. Tengok ni, munafik dengan jiwa yang sakit. Nanti menarik, kita akan tengok. Golongan munafik ni benar-benar muncul ketika di Mekah. Rasulullah di Mekah 13 tahun tidak ada. Ketika di Mekah yang ada kategori manusia ini dua saja. Golongan Muslim dan golongan yang kufur. Ya. Golongan Muslim dan golongan kufur. Muslim yang mukmin, kemudian golongan kufur. Kafirun. Golongan kufar. Tapi ketika sampai di Madinah, situasinya sudah berbeda. Lepas 13 tahun di Mekah, Rasulullah berpindah di Madinah, tambah lagi satu kategori manusia yang tidak pernah wujud di Mekah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tughyanihim taghut. Ini kataan dia lah ni. Allah lah yang akan memperolok-olokkan mereka dan memperpanjangkan mereka di dalam kesesatan mereka, resah gelisah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang akan memperolok-olokkan mereka dan akan memperpanjangkan mereka di dalam kesesatan mereka, resah gelisah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Sebab itu, dengan di sini bukan dengan sebab itu tidaklah berlaba perniagaan mereka dan tidaklah mereka dapat pimpinan. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Perumpamaan mereka adalah laksana orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu menerangi apa yang dikelilingnya, dihilangkan Allah lah cahaya mereka dan dia biarkan mereka di dalam gelap gelita tidak melihat. La yubsirun. Baik, digambarkan bahawa golongan yang golongan kufar yang menolak kebenaran tapi memilih untuk bermuka-muka ini, mereka ibarat orang yang menyalakan api. Tatkala api itu menerangi apa yang dikelilingnya, dihilangkan Allah cahaya mereka itu. Makanya jadi teraba-raba gelap gelita. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli lagi bisu, lagi buta, maka tidaklah mereka dapat kembali. Fahum la yarji'un, tidak boleh kembali pada hidayah lagi. Au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti hujan lebat dari langit yang padanya ada gelap gulita, goroh dan kilat. Mereka sumbatkan jari mereka ke dalam telinga mereka dari mendengar suara petir, takut mati. Tetapi Allah mengepung orang-orang yang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nyarislah kilat itu menyambar penglihatan mereka, tiap-tiap kilat menerangi mereka, mereka pun berjalan padanya, dan apabila telah gelap atas mereka, mereka pun berhenti, dan jikalau Allah menghendaki, nescaya dia hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa. Ini kaedah Hamka ya. Ayat tu struktur agak kuat pengaruh bahasa Arab. Cara dia susun itu. Menarik. Maka kelompok ayat yang kedua ini daripada 14 hingga 7, 18, 20 ini, kemudian Hamka telah meletakkan tajuknya iaitu nifaq dua. Pasti ada sebab dan sesuailah dengan kandungannya kenapa ia diletakkan sebagai tajuk nifaq dua. Ya. Kita pergi sikit lagi untuk tengok juga ayat Quran supaya kita mendapat berkat ayat Quran lah ya. Kelompok seterusnya 21 hingga 25 ini Hamka kemudian tidak meletakkan apa-apa tajuk tema, seolah-olahnya saya sebut tadi Hamka masih dalam mood ataupun masih dalam kita kata range menerangkan tentang perihal golongan munafik tadi ya. Golongan munafik ini hanya muncul di Mekah ni. Mekah dia bukan, hanya muncul di Madinah. Di Mekah jelas kaum musyrikin, kaum mukminin. Jelas dua sahaja. Sampai di Madinah kaum musyrik jelas, iaitu golongan Yahudi, Nasara dan juga orang-orang Arab yang Aus dan Khazraj yang tak mahu lagi masuk Islam. Tak ada masalah. Tapi di sana ternyata ada kelompok yang ketiga, iaitu golongan yang menyatakan menzahirkan keislaman. Sebahagian besar mereka adalah daripada kalangan Yahudi. Sebab apa masuk Islam? Sebab mereka risau. Mereka tahu kalau mereka tak masuk Islam, mereka akan ada masalah dari sudut apa dia? Bisnes mereka, kepentingan-kepentingan politik mereka, kepentingan ekonomi mereka akan ada masalah. Maka mereka masuk Islam, dan antara yang disebut sebagai ketua golongan munafik ni siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mati kemudiannya tetap Rasulullah hadir dan solatkan jenazah dia. Bahkan tapi anaknya mukmin, bahkan berjihad di medan perang dan seumpamanya. Ketika dia mati itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu telah berwasiat meminta paling tidak untuk beliau dikebumikan bersama jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adakah jubah itu menyelamatkan beliau daripada azab kubur apa semua? Tidak. Sayyidina Umar digambarkan tak puas hatilah. Sayyidina Umar macam biasa, tengok benda tak betul ni, hatta dengan Rasulullah pun, kalau ikut perkiraan dia secara zahir tak betul, umat akan kritik lah, umat akan bersuara paling tidak lah. Cuma Rasulullah menjelaskan, kita menghormati dia, dan Rasulullah tak nak nanti orang bukan Islam melihat Rasulullah seolahnya mengabaikan sahabat baginda sendiri. Sebab secara zahir, Abdullah bin Ubay bin Salul seorang Muslim, secara zahirnya. Ini masalah nifak ni, masalah munafik ni. Sebab dalam hati dia munafik. Tapi dahsyatlah dia kafir yang lebih dahsyat pada orang kafir biasa. Kalau orang kafir biasa, dia menzahirkan, mudah nak berlawan. Tapi bila nifak ni, dia kawan kita. Seolah kawan berada dalam, tapi ditikam belakang. Gunting dalam lipatan, kata orang Melayu. Ya? Api dalam sekam, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Itu bidalan-bidalan peribahasa Melayu. Ya? Jadi, dahsyatlah Abdullah bin Salul punya kejahatan ni. Ya? Dan Rasulullah tahu semua, Allah memberitahu pada Rasulullah. Rasulullah tahu semua siapa yang munafik ini. Yang merancang buat macam-macam, yang buat begitu ini. Ya? Tapi, bahkan Sayyidina Umar dan sebagian sahabat pernah menawarkan untuk membunuh mereka. Ya, untuk membunuh. Tapi Rasulullah larang. Rasulullah tak nak nanti tersebar bahawa Rasulullah Muhammad telah membunuh sahabat dia sendiri. Kerana pada zahirnya mereka itu sahabat Rasulullah. Bahkan digambarkan bahawa mereka salat itu jemaah di belakang Rasulullah. Khususnya salat apa dia? Zuhur, Asar, Maghrib. Tu mereka salat depan Rasulullah, belakang, saf pertama. Tapi subuh dengan Isyak mereka tak ada di surau masjid. Adapun di Masjidin Nabawi, konteks zaman itu. Sebab apa? Sebab tu keluar satu hadis nak kena munafik ni, tengok mereka solat Isyak, solat subuh mereka tak ada. Kenapa yang mereka tak ada tu? Kerana zaman Rasulullah, waktu solat subuh dan Isyak itu adalah waktu yang paling gelap malam. Maka walaupun guna lampu ke pelita zaman tu, tetaplah tidaklah seterang mana lah. Masih lagi gelap, dan pada sakaan golongan munafik, orang tak perasan mereka tak ada. Jadi hari ni kalau kita nak guna hadis tu, nak tengok siapa yang tak ada waktu subuh, waktu Isyak, munafik lah tu, tak kena lah. Macam setengah daripada kita, saya tahu, yang kerja jauh macam saya daripada Sarjana Utama, dulu masa UIA, sebelum subuh kita dah keluar daripada rumah kita, solat subuh tengah jalan kan. Jadi jemaah taman memang tak jumpa lah waktu subuh. Melainkan hujung minggu lah, Sabtu Ahad. Ataupun waktu ada, kalau saya masa tu agak aktif kuliah. Jarang juga Sabtu Ahad tu memang ada kuliah selalu, subuh keluar. Yang betul-betul adanya, waktu kuliah saya taman saya ni dah banyak tahun lah saya berkuliah sampai sekarang pun. Begitulah kan. Tapi kalau kata nak guna kriteria hadis ni untuk nak kata golongan munafik hari ni betul kena ke tidak, konteksnya sudah berbeza lah. Konteksnya sudah berbeza. Baik. Pun kadang-kadang saya pun ada perangai juga. Saya lebih suka jemaah di surau waktu asar, waktu zuhur, waktu-waktu yang ni di taman sebelah. Taman sebelah ni nama Hilpak. Surau dia tu, bukanlah saya tak solat di surau saya suka berjalan lah. Zuhur masjid ni, asar surau ni kan, sajalah suka ubah-ubah angin. Nah, sebab tu bila orang nak lantik AJK apa semua, saya tak nak lah. Saya kata tak boleh lagi lah, saya pun baru nak bermula karier. Banyaklah benda-benda kita pun baru nak mula kerja belum ni. Bagi orang-orang yang dah establish, dah relax, dah selesai urusan-urusan kehidupan mereka, hutang pun tak ada dah, atau tenang sikit lah mereka nak uruskan apa semua tu. Allahu'alam. Bila katanya munafik itu. Baik. Kita pergi lebih lanjut. Alladzina ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi jadi hamparan dan langit sebagai bangunan, dan diturunkannya, yakni Allah, air dari langit
maka keluarlah dengan sebabnya buah-buahan rezeki bagi kamu, maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui. Bermula daripada hujan itulah akan ada tumbuh-tumbuhan ataupun kehidupan yang lain. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika adalah kamu dalam keraguan dari hal apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah sebuah surat yang sebanding dengan dia, dan panggillah saksi-saksi kamu selain dari Allah itu, jika adalah kamu orang yang benar. Ini cabaran Allah kepada golongan kafir Quraisy. Jika kamu benar, datangkanlah sebuah surah saja. Ada beberapa ayat lain, ada 3 lebih kurang ayatnya. Masa saya buat TC Master tu, ada 3 ayat Quran yang Allah cabar golongan kafir Quraisy ni. Kalau kamu rasa kamu boleh cipta, ciptalah. Mula-mula berapa? Mula-mula rasanya bukan satu surah. Satu surah, kemudian 10 ayat, kemudian 1 ayat saja. Begitulah ada dia punya turutan tu. Ada turutan. Semuanya gagal. Tapi ada lah katanya cuba. Ada seorang pemuka Arab Quraisy ni cuba. Dia buat ayat berkaitan dengan apa namanya al-fil, yakni gajah. Memang ada surah al-fil pun, tapi dia tu al-fil mal-fil al-filu ra'sut tawil. Gajah, apakah itu gajah? Gajah itu hidungnya panjang. Dia cuba juga kononnya nak kata ni saya pun boleh buat ni. Sebab mereka tahu 40 tahun mereka bersama Nabi Muhammad tak pernah ni. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ni kalimah-kalimah begini ni Nabi Muhammad tak pernah bertuturkan sepanjang 40 tahun hidup baginda, yang mereka bersama dengan kafir dengan Quraisy ataupun anak beranak ataupun adik-beradik ataupun suku sakak dia di Bani Quraisy tu. Jadi mereka tahu bila Rasulullah baca ni, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ni dia tahu, ni bukan perkataan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ni i'jazul lughawi, mukjizat dari sudut bahasa. Okey, wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuat dan sekali-kali kamu tidak akan dapat buat, maka takutlah kamu kepada neraka yang penyalakannya ialah manusia dan batu, yakni dia punya bahan bakar tu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Waliyadzubillah min dzalik. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawasanya untuk mereka adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tahtiha al-anhar. Tiap-tiap kali diberikan kepada mereka satu pemberian dari semacam buah-buahan, mereka berkata, hazal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Inilah yang telah dijanjikan kepada kita dari dulu lagi, dan diberikan kepada mereka akan dia serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka akan kekal di dalamnya. Ayat ni menjadi hujjah bila mereka kata hazal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Mereka kata, ni macam yang kita dapat dulu masa atas muka bumi dulu. Waktu bihi mutasyabiha, sama saja. Jadi setengah ulama melihat ini menunjukkan bila kita duduk syurga esok insya-Allah, kita masih ada sisa-sisa memori kita hidup atas muka bumi dulu. Sebab itulah kena ahli keluarga, ada ahli syurga keluar dari syurga, tinjau dalam neraka dan keluarkan kerana mereka daripada neraka. Sebab ingatlah, sebab ada memori tu. Ada lagi memori tu.
Okey, itu kelompok ayatnya, dan kemudian untuk kelompok terakhir sebelum kita pergi pada kesimpulan ataupun rumusan padat. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja, nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Maka adapun orang-orang yang beriman mengetahuilah dia bahawasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka berkatalah mereka, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan begini? Tersesatlah dengan sebabnya kebanyakan manusia dan mendapat petunjuk, dan sebabnya kebanyakan, dan tidaklah akan tersesat dengan dia melainkan orang-orang fasik. Alladzina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, iaitu orang-orang yang memecahkan janji Allah sesudah diteguhkan dia, dan mereka putuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan merosakkan mereka di bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini dalam konteks orang munafik lagi ni. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu hendak kufur kepada Allah padahal adalah kamu mati, lalu dihidupkannya kamu, kemudian dia matikan kamu, kemudian dia hidupkan, kemudian kepadanya lah kamu akan kembali. Ini pun sudah cukuplah untuk menjadi satu penyataan pada kita. Soal kalau nak bagi konteks yang lebih mudah faham, anak kita tak nak dengar cakap kita. Dia nak pergi sekolah makan minum tu kita sediakan lagi. Awak ni biasalah mak-mak ayah kan. Tak dengar cakap ayah cakap ibu. Awak tu kami lagi bagi tempat tinggal, bagi makan minum. Dah tak dengar cerita. Soalah konteksnya begitulah ayat ni. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa di bumi ini sekaliannya, kemudian menghadaplah dia ke langit, lalu dia jadikan dia 7 langit, dan dia terhadap tiap-tiap sesuatu adalah Maha tahu. Balik pada Allah Taala. Baik. Habis di situ kita masuk kepada slide secara laju dan pantaslah. Ayat 8 hingga 33, mendaki tangga hakikat dari anatomi penyakit hati hingga takdir kosmik manusia. Dahsyat juga Dia punya ni tu aturan. 3 keadaan jiwa manusia, mukmin, yakni muslim. Mukmin mesti muslim, tapi muslim tak semestinya mukmin. Seorang muslim boleh jadi lagi dia panggil mudil, yakni golongan sesat. Seorang muslim boleh lagi dalam kategori sesat. Tapi bila mukmin dia confirm muslim. Jadi pada peringkat awal tadi kita sebut di Mekah hanya ada mukmin dan kafir. Golongan musyrik, kafir lah. Musyrik itu yang mensyirikkan Allah, kafir yang menolak hidayah ataupun menolak dakwah. Hati batin percaya mutlak mukmin. Golongan kafir menolak mutlak. Lidah zahir mengakui kebenaran. Sebab tu beriman apa? Yaqra'u bil lisan wa tashdidu biqalbi dan wal amalu bil jawarih. Beriman ini apa dia? Mengucapkan dengan lidah, membenarkan, tashdidu biqalbah, membenarkan dengan hati, bulat tekak hati itu benar sungguh-sungguh mengaku. Bahkan wal amalu bil jawarih, dan mengamalkannya, solat, puasa, zakat, haji. Itu mukmin lah. Kafir tidak. Kafir sebaliknya hatinya menolak, lidahnya menentang secara terbuka. Bahkan dari sudut amalan, of course lah, tak mungkin lah mereka melakukan. Tapi ada kategori ketiga, pada zahirnya adalah muslim, tapi hakikatnya hati mereka kosong dan berpenyakit. Marid atau ala safar.
marad, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kosong dan berpenyakit, nifaq. Zahir Islam, bermuka-muka, itu katanya dalam Melayu, bermuka-muka. Apa lagi? Masalahnya mereka bermuka-muka apa semua ni dengan Allah Ta'ala. Itu bukanlah mereka tak tahu, Allah tak tahu ya. Lidah zahir, pura-pura beriman kami percaya, tapi hakikatnya tidak. Bukti amal, tindakan yang pecah dan kontradik, menunjukkan kononnya solat apa semua, tapi sebenarnya buat semata-mata untuk orang tak tahu, orang nampak mereka itu Muslim lah. Baik, lingkaran setan kemunafikan nifak ini puncaknya kesombongan intelektual, merasa diri lebih pintar, mana sini seorang beriman sebagai orang bodoh. Siapa dia ni? Dia punya token nombor 1 ni, Iblis laknatullah. Masa bila? Masa nanti kita akan tengok sampai ayatnya, bila Allah Ta'ala menyuruh apa dia? Wasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bila Allah menyuruh seluruh malaikat untuk usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Aba wastakbar. Dia rasa besar dan dia takabur. Sombong. Mereka memperdayakan diri mereka sendiri tapi mereka tidak sedar ni. Kanan ketakutan sosial, takut terasing daripada majoriti, mengambil jalan bermuka dua. Ni sebab apa? Kalaulah menzahirkan tidak bersama dengan Islam pada zaman Rasulullah lah, maka akan dipulaukan. Mereka takutlah bisnes mereka, kedudukan mereka akan terancam. Maka tak apalah buat-buat masuk Islam. Ni biasa golongan Yahudi ketika itu. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kiri penyakit hati, dengki, resah, gelisah dan Allah menambah penyakit hati mereka. Mereka jadi masalah lah. Duduk dalam keadaan tak tenang. Baru nak maki hamun, tiba-tiba ternampak orang Islam, bawa senyum balik. Baru nak maki hamun, nampak Abu Bakar kau Umar kau, tak jadi. Jadi hidup dalam tu, resah, gelisah apa semua. Tapi disebabkan itu, Allah Ta'ala tambah lagi. Jadi penyakit mental, jadi penyakit. Orang munafik ni, orang yang ada penyakit jiwa lah. Ya. Kemudian apa dia? Retak kepribadian, mulut mengucapkan iman, tindakan menghalang-halangkan perbaikan. Dalam setengah riwayat menyebutkan bila diajak berperang, jihad fisabilillah, mereka inilah golongan yang paling lambat-lambat, buat-buat lambat, banyaklah alasan gitu, gini. Dan seumpamanya. Dan pernah bila mereka pergi ke medan perang itu, digambarkan mereka duduk belakang sekali. Mereka duduk tempat-tempat selamat, sebab mereka bukan nak pergi sangat. Paksa je pergi kan. Mereka nak duduk tempat-tempat yang yang selamat, yang anak panah tak sampai, yang tak perlu pun mereka berperang, orang depan perang dulu, mereka duduk belakang-belakang. Ada seumpamanya. Ini golongan munafik. Baik, anatomi jiwa yang terputus, panca indera lahiriah berfungsi sempurna, namun penghubung batin telah terputus. Maka digambarkan orang munafik ni, mereka tulikan mata, tulikan telinga mereka, mereka bisukan mulut buta, hati batin mereka ini. Kebekuan hati menutup akses kebenaran. Apabila kenderaan batin telah menuju jurang, tidak ada kekuatan panca indera yang sanggup mengembalikannya. Walaupun mata dengar, telinga dengar, mata lihat, mulut, tapi hati sudah ditutup. Sudah dihalang, sudah digam. Ya, sudah digam. Dua permumpaan, silau dan ketakutan badai, tindakan menyalakan api mengharapkan cahaya, di aksi munafik, silau oleh nyala kebenaran, mata tertutup, dibiarkan dalam gelap gelita. Gambaran yang diberikan begitulah. Kenyataan hujan lebat, kebenaran kesuburan diiringi guruh dan kilap, peringatan tegas. Di aksi munafik, menutup telinga kerana takut mati, menolak rahmat kerana enggan menghadapi teguran. Baik, tauhid menyelaraskan pandangan alam. Langit, bangunan pelindung dan sumber rahmat. Hujan itu dianggap rahmat lah. Maka diajar, disunnahkan kita untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, bersama dengan hujan ini berilah manfaat bersama dengan. Tapi bila hujan yang
terlalu lama sehingga banjir mudarat tu. Ada doa lain pula, Allahumma hawwala alaina wa hawwala alaina. Maksudnya, ataupun tengok balik teks tu kita berdoa pada Allah supaya Allah mengalihkan air itu, supaya bumi menyerap air-air itu supaya tak berlaku hujan lah. Baik, hujan tali penghubung kemakmuran, hujan rahmat. Hujan itu adalah rahmat lah. Apatah lagi tengah panas-panas. Kita Malaysia ni apa nama kita panggil hujan tropika ataupun iklim di atas garis khatulistiwa ni, hujan panas. Jarang-jaranglah ada panas ekstrim dan sejuk ekstrim. Kita berada di atas khatulistiwa. Khat al-istiwa. Khat al-istiwa. Tadi penghubung kemakmuran, bumi hamparan untuk kehidupan. Tauhid rububiyah, menyerahkan Allah sebagai pemelihara tunggal ekosistem ini. Tauhid uluhiyah, tidak mengadakan sekutu baginya, manusia yang berbakti dan terpelihara. Tahaddi, tantangan intelektual sepanjang zaman. Maka datanglah sebuah surat yang sebanding dengannya. Kenapa golongan kafir Quraisy ni rasa menolak? Antara lain mereka rasa apa yang Nabi Muhammad bawa, ini wahyu Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad lah. Maka mereka tuduh Nabi Muhammad sebagai sahir, bahkan orang gila, bahkan sebagai ahli sihir dan seumpamanya. Kerana mereka tahu itu bukan perkataan Muhammad. Maka begitu Allah Ta'ala cabar, datangkanlah yang seumpama dengannya. Bahkan berperingkat daripada banyak. Pasal sikit satu ayat pun tak boleh. Satu surah. Keraguan dijawab dengan ujian terbuka, dan cabaran ini masih lagi valid sampai sekarang. Mana-mana orang Arab, kita kena ingat di belah negara Arab, termasuklah di Palestin ke, di Mesir ke, sebahagian besar daripada rakyat mereka itu adalah bukan beragama Islam. Lebanon, dulu masa saya sekolah menengah, datang seorang masa tu fenomena penyanyi Arab ni, Pascal Mashalani nama dia, begitulah. Nurish Shams. Nurish Finas Indal Ans. Masa tu Yasin Brothers tu boleh cakap Arab lah. Ayah dia belajar, ayah dia Dr. Sulaiman Yasin. Sekarang adik dia ambil PhD sekali dengan saya, dia senior saya di Islam Hadari. Apa nama dia? Lebih kontroversi sikit lah. Apa Sulaiman, doktor apa tu. Tapi abang dia lagi Prof Madya dalam bidang penterjemahan, Yasin. Jadi keluarga mereka ni memang boleh bercakap Arab apa semua lah. Mari bercakap Arab. Ada orang tanyalah, sampai di Malaysia ada orang tanyalah agama dia apa. Dia kata, saya mari untuk ni. Tak payah tanyalah soalan macam tu. Maksudnya, ramai yang tak sedar, bila dengar lagu dia tu bahasa Arab, dia ingat mengaji Quran, nasyid ke lagu mana. Rupa-rupanya dia seorang Kristian lah. Di Lebanon, di Mesir bahkan, Kristian Koptik. Golongan Koptik. Itu semua bukan Islam lah. Jadi untuk mengidentikan bahasa Arab adalah bahasa orang Islam tu, tidak tepat 100%. Tapi bahasa wahyu yang turun, bahasa Quran memanglah bahasa Arab. Tapi Arab Fusha, bahasa Arab Al-Quran, dia tidak sama dengan bahasa Arab Ammi ataupun bahasa Arab basahan yang digunakan untuk bercakap apa semua ni. Ini bahasa Arab level tinggi lah maksudnya. Gitu. Jadi untuk kata orang kalau nak faham sumber agama mesti dengan bahasa Arab, tidak. Ramai je orang kafir, orang sesat, orang jenis, walaupun dia reti bahasa Arab. Tapi tak dapat dinafikan siapa nak menjadi sarjana, pemikir, nak jadi ulama atau mesti wajib menguasai bahasa Arab dengan begitu sekali mendalam pak excellent lah. Kalau nak menjadi seorang sarjana, pemikir, maksudnya ilmuwan, ulama dalam ilmu-ilmu Islam, bahasa Arab is a must.
Tak nak boleh tidak. Mesti dengan bahasa Arab, ya. Apatah lagi sekarang dengan bahasa kedua, bahasa Inggeris, bahasa Urdu bahkan. Itu bahasa-bahasa dia, ya. Tetapi itu tidaklah menafikan bahawa untuk kita ni, orang awam biasa ni, boleh faham agama sekalipun kita tidak boleh bahasa Arab ataupun fasih ataupun mahir bahasa Arab sebagaimana ilmuwan ulama tadi. Itu tidak menafikan untuk kita faham kebenaran Islam itu. Itu menarik ya, ya. Baik. Kita pergi laju, keraguan dijawab, ujian terbuka, pasal masih lagi terbuka cabaran ini, ya. Siapa yang rasa boleh cipta satu surah dalam bahasa Arab tu, bersilakanlah. Mungkin ada orang duk suruh ChatGPT, ya. Sila cipta satu surah Al-Quran. Waliyadzubillah min zalik, boleh cuba, tengoklah nanti betapa kelakarnya perkara tersebut akan berlaku. Baik, jika manusia terbukti tidak sanggup, langkah rasional seterusnya adalah tunduk beriman, bukannya meneruskan ego. Ini merujuk pada golongan kafir Quraisy lah. Baik, kebudayaan sejati dan bahasa hakikat bersama kebudayaan budhi cahaya jiwa iman, daya gerak tubuh amal saleh, kebudayaan tertinggi mukmin sejati. Ini adalah huraian dia. Hamka menyentuh sikit aspek sejarah tamadun kita di alam Melayu ini. Sisi linguistik Nusantara, asas Sanskrita, ini Sanskrit. Bahkan bahasa yang digunakan syurga neraka itu pun daripada bahasa Sanskrit lah. Sanskrit yang menjadi bahasa Hindi, Urdu ini itu asal Sanskrit. Digunakan nenek moyang untuk alam akhirat. Asal Arab jannah. Bila jannah, barulah jannah itu sebenarnya kebun. Dia macam hadiqah, taman, hadiqatul hayawanat, taman haiwan, ya. Jannah, satu lagi ada dia panggil apa lagi istilahnya? Kebun ni apa nama? Hadiqatul hayawanat, jannah, satu lagi tak lagi lah. Kebun. Nar, api. Jannah wan nar. Jannati wan nar. Tapi yang kita guna syurga dan neraka. Syurga, neraka. Ini bahasa Sanskrit. Sintesis hamka, Islam menyerap kekayaan bahasa namun menetapkan makna mutlak, iaitu syarat masuk syurga adalah iman dan amal. Maksudnya tidak hanya menyerap istilah, tapi menyerap konsep, menyerap konteks istilah asal, meletakkan pada istilah yang baru yang orang tempatan lebih selesa ataupun dah biasa guna. Syurga, neraka yang melibatkan balasan yang baik selepas mati, balasan yang buruk, tempat yang elok indah. Jadi mari bahasa Arab, Quran hadis sebut pasal jannah wan nar, maka diserapkanlah jadi syurga dan neraka. Tidak adalah orang Melayu hari ini melainkan sebut syurga dan neraka, mereka faham syurga dan neraka berdasarkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matrik diagnostik merespon perumpamaan nyamuk, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk. Respon mukmin mencari hikmah di sebalik yang zahir, melihat kerancangan ilahi yang teliti sekecil-kecil nyamuk, hasil mendapat petunjuk dan tambahan iman. Golongan saintis akan mendapat hikmah yang sangat besar kemudiannya. Apa bidang kaji nyamuk ni? Parasitologi. Itu parasit. Ada kaji nyamuk. Kaji nyamuk. Jadi satu bidang sains lah, saintifik. Respon kafir fasik mencari celah yang meremehkan, mempertikaikan mengapa wahyu membicarakan hal yang remeh, hasil tersesat oleh keangkuhan sendiri. Allah nak tunjuk benda kecil macam ni kompleks pun. Kalau sains hari ni, mata nyamuk ni kenapa macam ni, dia punya taring ni apa fungsi. Dahsyat. Kalau kita tengok National Geography ke dokumentari ke pasal mereka yang mengkaji secara khusus pasal semut apa semua, serangga-serangga ni, Masya Allah. Melainkan kalau kita orang beriman, kita kata Maha Suci Allah. Dan seumpamanya. Okey, ada sekejap. Entomologi. Terima kasih Farhana. Farhana bidang ni ke? Entomologi? Tak. Tak. Okay. Ingat ke ada mengkaji pasal nyamuk? Baik.
Saya ingat masa saya pergi interview Kak Wan, apa dia ni, nama Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dia pakar mata sebenarnya. Oftalmologi ke? Mata oftalmologi macam Prof. Betul doktor. Betul Oftalmologi. Macam Prof apa nama tu? Ya, Mohaya ada. Itulah. Tapi dia membesar disebabkan dia minat sains tu, sebab dia besar tu mak ayah dia tinggal dia di Kedah dengan pak cik dia. Pak cik dia tu kerja macam inspektor kesihatan ya. Jadi yang duk ni lah, yang duk semak kesihatan, duk sembuh apa nama? Nyamuk Aedes apa semua ni kan. Menyebabkan dia ada model nyamuk besar tu di rumah. Dulu kita ingat nyamuk Aedes tu besar, model besar tu, belang-belang tu, bawa pergi sekolah. Mereka duk ajar anak murid kan, kalau jumpa nyamuk ni, bini kena keluar. Sebab banyak kes kematian sampai sekarang pun masih lagi tinggi kematian tahunan disebabkan denggi kan. Maka Kak Wan kata dia kena nyamuk ni, jantan betina. Tak tahu betul ke tidak lah. Tapi dia kata dia kena nyamuk. Begini. Dahsyat juga kata. Dan satu lagi cerita nyamuk yang hebat dalam sejarah Islam, Quran sebut ni apa dia? Namrud lah. Namrud yang nyamuk masuk telinga dia tu mati akhirnya tu. Tu nyamuk. Jadi bagi orang beriman macam kita, sepatutnya kita melihat sisi hikmah, sisi itu. Bahkan golongan saintis patutnya saintis Muslim ini akan menjadi lebih dekat dengan kebenaran dengan melihat hal-hal tersebut. Cara kita tadabbur dan memahami hakikat ni. Tapi sains yang ada di sekolah itu tidak sampai ke tahap itu. Sebab ialah rujukan kita apa semua. Tapi kadang-kadang cikgu yang mengajar pun tak, bila dia tak datang daripada tak ada maklumat yang lebih sikit tentang fikrah sudut dia panggil pandangan alam Islam ini, dia tak akan bawa kepada situ lah. Dia setakat nyamuk ni, mengaji biologi, mengaji fizik apa semua, tak bawa akhirnya kepada kita ni hamba Allah, segala yang hebat luar biasa itu sebenarnya ciptaan Allah belaka. Dia tak pergi situ. Walaupun dia bedah macam orang bukan Islam apa semua, yang jadi praktik, jadi doktor, jadi pakar otak, jantung apa semua macam begini tu. Bila dia bedah, dia tengok jantung tu berdegup, dia tahu jantung ni berdegup, boleh berhenti, adalah cause and sebab musabab dia begini. Tapi hujung pangkalnya akhirnya siapa yang mendegupkan jantung itu tanpa bateri, tanpa apa, dan tak pernah berhenti daripada sejak ia menjadi embrio ke fetus ke, menjadi dalam perut mak tu, sampailah dia mati baru berhenti. Berapa kali berdegup? Tu dahsyat tu. Nah, okey, kita pergi laju sikit, dah 10.13. Okey. Jalan buntu sang free thinker. Tu dia. Berfikir bebas mengamati alam yang teratur, kesimpulan logik menyedari mustahil alam terjadi sendiri. Pemutus kesimpulan sengaja memotong natijah logik akibat enggan mematuhi syariat. Kalau fikir sungguh-sungguh, sebab tu saya bila mengajar subjek falsafah isu semasa ya. Falsafah. Ni ganti tamadun, ni subjek MPU, mata pelajaran umum universiti syarat wajib. Saya mengajar di OUM secara online. Seronoklah mengajar ya. Sebelum itu tamadun Islam, tamadun Asia. Bidang saya pun peradaban, mengajar Melayu, ya, pemikiran dan peradaban Islam, Melayu Islam. Jadi falsafah ni ganti Titas zaman Dr. Mazli Malik ya. Sahabat kita jugalah, kenalan zaman awal dulu. Jadi atas cadangan daripada seorang lagi kawan dia, Zifun Nasir. Dan disusun dan dibuat. Sekarang ni cuba untuk ditukar. Telah ditukarlah, nanti di universiti akan ada subjek baru, falsafah dan cabaran semasa. Adalah perubahan dia punya konten apa semua. Tapi saya nak katanya adalah, kalau betul-betul ajar falsafah ni, cara berfikir, cara logik, sebab topik dia logik, epistemologi, apa lagi, sosiologi, psikologi, termasuklah dekolonisasi ilmu, decolonization of knowledge. Ada lagi masa tu current issue dan berbagai lagi lah. Tapi topik-topik tu cukup menarik bila disusun itu. Soalnya memberi satu mesej, cara susun tu, dan penyusun saya tahu Dr. Amran Muhammad, orang falsafah lah, orang kalam, orang falsafah. Maksudnya, kalaulah
para pelajar ini diajar cara berfikir betul. Maksudnya guna akal ni dengan cara betul, mencari logik, mencari kebenaran. Kemuncak ni dia akan jumpa kebenaran bahawa alam ini diciptakan oleh the only one God, the Almighty God, Allahu Azza wa Jalla. Saya yakin dia pergi nak cara susun nak pergi ke situ. Tapi bergantung pada siapa yang mengajar lah. Kalau mengajar cara betul, automatically student ni akan fikir tak boleh terima LGBTQ. Sebab ia menyenggahi logik, menyengahi, tak boleh terima. Saya tanya soalan dalam kelas, non-Muslim lah, dan Malay non-Muslim. And just asking them, awak sebahagian mereka dah PJJ ni dah besar. Saya nak tanya awak, ikhlas. Bila awak beranak, awak tengok anak tu, first awak tahu anak ni seorang lelaki, seorang perempuan. Dan you raise them as dia punya genital tu yang asal, lelaki dan perempuan. Suddenly, when they are reach 18 years old, they told you that, Mom, Dad, I'm already 18 years old. I'm choose to be what I want to be. So even though physically I am a man, actually for a long time ago, I think that I am a woman. Tiba-tiba dia jadi perempuan. Saya tanya ikhlas hati, boleh terima ke? Jadi masing-masing, tak boleh. Ni, maksudnya kalau pergi dengan memberikan framework yang betul, cara letak duduk untuk mencari kebenaran, menyusun logik dan juga untuk mencari kebenaran apa semua tu, kemuncaknya manusia yang berfikir dan mencari kebenaran itu akan jumpa kebenaran yang sebenar. Bahkan untuk kelas-kelas pengajian ni pun saya kata, kalau fungsi akal ini untuk ragu antara lain, Imam Ghazali lah, yang kemudian disambung oleh Descartes dan seumpamanya. Keraguan, permulaan ilmu itu adalah keraguan, bertanya, mempersoalkan apa semua. Hatta saya sebut, kalau kita ada keadaan, saya yakin setiap daripada kita ada momen sebab apa dia? Kita tertanya tentang hakikat Tuhan. Benar ke Tuhan yang Allah ni ada ni? Salah ke? Tak salah. Memang itu kerja akal kita. Untuk kita ragu. Yang jadi salah adalah kita tak cari jawapan untuk menghilangkan keraguan. Yang salahnya, kita tanya seorang ustaz, seorang individu, dia tak boleh jawab, kita kata, tengok, tak boleh jawab. Maksudnya, ini bukan kebenaran. Itu salah. Sebab kita beriman. Cuma sekarang kita nak hilangkan keraguan tu. Macam Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim, dia kata, ya Allah, aku bukan tak percaya. Cuma aku nak satu bukti untuk menetapkan, memperkuatkan keyakinan aku. Tunjukkan satu bukti. Dia pun cincang burung, letak di bukit yang pelbagai, Allah Ta'ala hidupkan burung tersebut. Adakah kalau Nabi Ibrahim pun minta bukti tu, kita pun lagilah yang bukan Nabi, yang bukan Rasul ni. Kan? Jadi bukti apa? Melalui sains, melalui ni, melalui mana ni, dan seumpamanya. Jadi tidak ada masalah untuk ragu itu. Yang jadi masalah, tak cari kebenaran sehingga jumpa. Bila nak jumpa tu, tak kira lah. Sepanjang hidup. Ada orang 10 tahun, ada orang 5 tahun, ada orang 20 tahun. Tapi along the way tu jangan tak semayang bang lah. Sebab kita bukan tak beriman. Cuma sekarang kita nak solidkan lagi. Benar Allah Ta'ala tu wujud ada. Kewujudan Allah tu kewujudan yang hakiki. Walaupun kita tak boleh faham apa penciptaan Allah tu sendiri, tapi hakikatnya logik kita tunduk kepada bahawa Allah itu satu entiti maha kuasa yang menciptakan, yang mengurus mentadbir. Kerana tak logik. Tak boleh terima logik segala apa yang ada dalam muka bumi, segala kompleksiti ini. Sebahagian tentang bidang sains, bidang nuklear lah. Semua tu tak boleh terjadi melainkan adanya the mighty power above all the power. Itu sesat. Bila kita wujud energi kosmik dihidupkan, inilah. Dikurniakan nyawa akal, bumi serta seluruh isinya sebagai kemudahan. Dimatikan barzah, dihidupkan. Ini biasalah. Mati kededaan. Bumi 7 lapis, langit diatur khusus sebagai pentafsiran manusia. Ya. Rancangan agung, dialog di hadapan takdir, perspektif malaikat. Bukan engkau hendak menjadikan orang yang menumpahkan darah, nanti. Babak seterusnya dalam Quran adalah babak inilah. Penciptaan Adam dan dialog yang berlaku antara Adam dan Allah dan seumpamanya. Ketapan ilahi.
Sungguhnya aku hendak menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu nanti kelompok ayat seterusnya, ya. Dia masukkan terus di sini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Aku mengajarkan nama-nama kepada Adam. Tengok dia buat gambar. Ini tak boleh lah ni, artificial ni. Dan ini bukan Adam, ya. Hierarki kosmik, tanggungjawab manusia. Allah Maha Pencipta, pemilik ilmu mutlak, rahsia langit, malaikat, Adam keturunan, malaikat ciptaan paling mulia daripada cahaya tapi tidak ada nafsu. Manusia ciptaan sempurna oleh Allah Ta'ala sendiri, ditiupkan roh, namun ada nafsu untuk buat pilihan. Jadi dalam banyak keadaan, manusia kadang-kadang boleh hebat daripada malaikat. Malaikat tak ada nafsu, tak boleh buat pilihan. Manusia ada untuk buat pilihan, jahat baik, tapi buat baik, taat pada Allah. Ini kita kata luar biasa, dan Allah Ta'ala akan bangga dengan manusia-manusia begini. Hamba-hamba dia yang begitu. Kita tengoklah. Okey, kesimpulan penyatuan sempurna akal dan hati. Penyakit kemunafikan bermula daripada keangkuhan akal. Yang memutuskan kebenaran menghasilkan jiwa yang pecah, tuli, bisu, buta. Hakikat kesempurnaan adalah bertemu budi, yakni iman. Budi ni bahasa Sanskrit yang jadi Buddha tu lah. Dan daya ataupun jadi budaya ni. Budi ni budaya. Dan daya. Budi dan daya jadi budaya. Tadi perkataan budi dan daya. Iman bukanlah keyakinan yang buta, ia adalah keselarasan mutlak antara batin dan pasrah tubuh yang beramal, akal yang tunduk pada kebenaran, tidak bercanggah logik apa semua. Bila ada wahyu, akal tunduk pada wahyu, logik iman pula. Sebagaimana malaikat yang terus bersujud saat melihat keunggulan ilmu ilahi, inilah jalan memegang amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Okey, ada apa-apa soalan? Ada lagi ke tak ni? Oh, ada. Ada, tak ada soalan. Tak ada soalan. Sekejap ya, saya nak tunjuk. Okey, ini nanti saya share lah bahas seterusnya. Jadi kalau saya yakin, ini berdasarkan rumusan saya, ya. Poinnya Hamka, tapi yang rumusnya saya lah. Saya yakin kalau ada masa tuan-tuan baca sendiri baris per baris apa yang Hamka tulis tu, lagi banyak lah. Cuma ada setengah orang bila baca sendiri tu lagi tak faham. Dia nak juga ada perbincangan begini. Boleh lah juga, ya. Tengoklah keadaan. Tapi ada setengah orang dia tak puas hati lah ni. Takut lari kontak tak kena. Dia rasa banyak lagi benda yang tak di cover dalam perbincangan sejam tu dia. Tu saya syorkan tengok sendiri lah. Kat sini, ya. Kat sini. Mungkin banyak benda kita. Saya pun setiap kali baca saya rasa, ni kalau aku buat paper. Yalah kita ni bicara KPI kan. Prof Ahmad. Prof Ahmad Kamal ni. KPI kan. UKM pun macam-macam KPI. Lebih kuat UM lah. Jadinya bila saya membaca dengan dulu membaca saja, nikmat, nak ilmu apa semua. Sekarang ni membaca apa semua kena fikir 2-3 benda lagi. Apa hasil selain daripada ilmu maklumat apa semua ni, dapat tak bahan bacaan ni melahirkan satu paling tidak proceeding perbentangan kata kerja. Daripada situ boleh tak nanti di upgrade menjadi research paper lah, ataupun kita kata artikel jurnal kalau kata cukup syarat dan kena dia punya data topik ada seumpamanya. Kalau tidak paling tidak jadi bab dalam buku. Kena fikir begitulah. Dia tak boleh dah baca merawat tak ke mana, tak boleh dah. Jadi bila baca tafsir Azhar ni, setiap kali bab tu banyak data ni, banyak ni. Begitulah dilemanya. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti situlah. Okey, tak ada apa-apa ya? Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sini. Kalau nak ada ni apa semua, bolehlah dalam grup nanti.
untuk tanya ada soal apa. Saya akan share lah semua 3 bahan macam biasa. Sejurus selepas kelas kita ni habis ya. Baik. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Kita sudahi dengan tasfiratul kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.